ambil yang bakar, lepas nak ambil. Mana boleh? Air tadi. Kita you apa? Bila ambil idea air. Dulu mana? Ada Melawati. Melawati. Tak apa ambil. Ambil botol dengan gambar air pun tak apa. Ya. Gifting botol everything. Ada barang-barang penting ambil dulu. Okey. Sekarang ais putihkan ni dulu. Tulis dulu. Okey ke? Nama. Sebab air tak ada cas apa pun. Okey ke? Air tak nak ambil. Patah. Ini semua free ke air. Rusau. Okey, ni nombor kereta you. Nombor kereta. You sakit lah? Pergi bawa klinik ke ini. Juru. Betul. Dia ada mabuk mungkin ni. Ada brief Memang betul lah. Face teruk, right? Kita pun face kan. My face teruk, right? Besok dia dah bangun, One face lagi teruk. Berapa nak masuk balai nanti ada. Balai situ je. You boleh bernafas? Saya tak nak apa-apa. Tak boleh. Awak. Calling bulan dulu lah. Dah. Bagi tahu lah. Cakap lah. You sesak nafas ke apa? Jujur akan maklumat dia. Dia akan akses. Ini yang orang Boleh kita yang tahu. Jadi kita ada pula kita tengok dulu normal. Bulan dah ambil tu. Kami tak nak ada kehilangan. Yang selamatkan airbag. Ni duduk di belakang ni. Di bawah. Ini ya. Di bawah. Wow. Nanti pun cepat belum? Tengok kaki dia patah. Kalau kaki dia patah pakai kiri. Boleh pun. Boleh. Okey. Masuk kita, double check barang. Cek dulu. Nanti kita orang tak nak ada barang-barang hilang apa semua kita tolong. Double check dulu. Barang berharga. Double check dulu. Macam dia. Sebab dia okey no. Yang teruk Dia tu. Double check dulu. Ya, Ambulans dah call ambulans belum? Oh, dah. Okey. Ha? Dah call ambulans belum? Dah. Dah call lah? Kita nak cerita dia dua orang dulu. Kerana member dia Scam dia. barang semua dah bawa keluar. Barang berharga ambil. Barang berharga bawa keluar. Ha? Ha. Terus. Boleh. Dia tak boleh jalan. Are you okay? Ni paling teruk. Tadi saya mampu. Ya. You would die. Oh, dia tabrakan sama ini ya? Tidak.
Kawan. Langgar itu. Oh, dia langgar itu aja. Langgar itu di main dia. Lepas tu pusing 3 kali kan. I tukar baju I datang balik. Pusing 3 kali. Terbalik 3 kali. Ini yang lihat. Ini yang lihat. Laki apa? You drive so fast, you hit the divider terbalik 3 kali kat situ. Daripada situ, daripada sana dia lari, dia lama dan terbalik sampai situ. Tak, sebab selalunya si cerah tau. No, but you guys, siapa yang drive memang drive laju gila. Laju gila. It's okay, yang penting semua sama dia dah settle. It's a lesson. Oh, satu dia jadi patah balik. Nek. 80 kan ni kena 80 kan. Dia bamba tu kita ambil. Besok bangun terus ke live. Dia juga nak kalah. Macam beza itu kita boleh jalan. Nanti kita tengok program lepas.